Jom, tempah dengan kami. Okey, di tangan saya ni adalah brochure. Brochure yang kita buat adalah menggunakan material ArtCard 128 GSM. Okay, anda nak tahu apa kegunaan brochure ni? Brochure ni adalah untuk menyampaikan maklumat secara ringkas kepada pelanggan atau customer anda. Okay, contoh maklumat dalam brochure yang saya pegang ni adalah haiwan perosak tikus. Okay, anda boleh letak apa maklumat dia, apa fakta berkaitan dengan tikus, ataupun ni semua maklumat boleh letak dalam ni. Benda ni kecil je, tapi semua maklumat boleh letak. Untuk brochure ni sesuai anda letakkan pada kaunter lah. Pada kaunter anda, kiranya kalau pelanggan datang tu, anda boleh bagi atau pelanggan ambil sendiri untuk baca yang brochure yang anda buat ni. Anda nak brochure yang macam ni? Jom, tempah dengan kami sekarang. Ciao.